Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Jadi dekat tangan saya ni satu bungkusan yang mana dalam ni ada lampu untuk basikal. Alright, yang ni saya beli daripada Shopee. Anda boleh tengok lah lagi kalau yang berkenan ataupun berminat nak beli lampu sama yang saya beli dalam video ni. Anda boleh check out link dalam video description. Alright. Jadi tengok ni, bicycle tail light. Bicycle tail light. Tak apa nampak, saya akan buka lampu tu. Macam tu. Alamak, terang sangat. Tapi tak apalah. Bicycle tail light. Yang ni set depan dan juga belakang. Model FT3028. Okey, kalau tengok ni, ini adalah lampu yang ada bateri. Dalam ni dia ada bateri siap-siap. Jadi kita boleh cas menggunakan USB. Kalau ikutkan daripada video product description, model ni dia pakai type C. Sekejap kita tengok betul tak dia pakai type C ke ataupun micro USB no? Okey, kalau tengok ni, dia bagi sekali dengan dia punya bandage untuk kita ikat lampu ni ke basikal lah. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ini. Tu dia. Kotak dalam ni tak ada apa dah. Manual apa pun tak ada sebab ni yang murah je kan. Harga di bawah RM20 dapat depan dan belakang. Tangan saya kena minyak basikal. Ini dia punya bandage untuk ikat lampu. Bagi dua lah sebab ni set dua kan. Dua lampu depan belakang. Jadi dapat dua. Set adik, set. Ada dua. Lagi dia tengok. Lepas tu dia bagi kabel. USB A ke yes, type C ya. Memang charger dia pakai type C. Jadi dia bagi type C. Dia bagi cuma pendek sikit lah. Kalau tak nak pakai kabel ni, boleh pakai kabel telefon biasa pun boleh. Okey, kalau tengok ni dia bagi dua. Dua lah sebab dua lampu dia bagi dua. Alright, lampunya balik ke belakang. Ini dia. Yang ni LED putih lah depan. Nampak? Okey, dia punya clip ni untuk kita letak bandage ni lah. Kita pasang dia jenis rubber dia boleh kita boleh regangkan untuk kita ikat dekat mana dia punya ni lah saiz untuk ikat ke basikal tu. Kemudian ni dia punya port charging charging port type C. Ni dia punya cover ni, kalau pasang cover dia pun jenis getah. Ada logo USB tu. Boleh tutup. Cover ni boleh tutup. Kena tekan lah sampai dia masuk habis. Macam tu baru dia tutup lah. Lampu nak on di bawah. Ni macam atas punya macam tu. Macam tu. Atas macam ni. Ni bawah lah. Boleh tekan. Nampak. Terang. Terang guys. Okey. Nampak dia berkelip ni sebab yang ni saya guna 1/60. Dia berkelip lah. Kalau saya set biasa, saya set auto lah. Yes, sama je. Dalam kamera nampak berkelip. Okey, tapi hakikatnya di luar ni tak nampak pun berkelip. Kalau tengok di luar kamera saya ni, mungkin dia punya refresh rate tu tinggi ya. Dia boleh capture kelipan lampu tu 1/60. Saya rasa lampu ni 1/50 sebab tu kita boleh nampak dia berkelip. Tapi kalau di luar ni sebenarnya tak nampak pun kelip. Dan agak terang untuk lampu yang kecil ni. Yang ni warna putih. Okey, dia ada satu dan dia ada klip-klip macam ni. Mode kedua tutup. Satu, dua. Yang pertama tadi tu lebih cerah. Yang ni level rendah sikit, malap sikit. Dan yang ketiga ni berkelip. Dia ada 3 mode sahajalah. Okey, klik sekali lagi dia tutup. Dia ada 3 mode sahaja. Saya rasa sama je, lampu belakang ni pun sama. Cuma yang ni dia letak
Dia letak cover merah ni supaya nampak warna merah. Bateri ni dia bagi ada sikit lah, nanti kita cas balik lah. Okey, ini paling terang. Kedua, ni malap sikit. Dan yang ni berkelip-kelip. Alright. Jadi kalau tengok ni ada dua-duanya berfungsi lah dengan baik lah. Alhamdulillah saya dapat produk yang okey. Ini level kedua, keserahan, dan dia boleh set berkelip-kelip macam ni. Okey, kita pasang kat basikal tengok. Let's go. Okey, kita kena pasang ni dulu. Yang ni boleh pulang klip dia ni, pulang arah apa tau. Contoh saya nak bagi tarik ke sini ya. Mudah sikit dari atas. Jadi yang ni kita masukkan dulu. Okey, masuk sampai ke bawah. Macam ni. Okey, lepas tu nak pasang ke basikal. Lekah pegang. Ambil belah ni. Warna apa ni? Ambil belah ni. Gulai kau yang ambil sini, bukan yang gerak tu. Sini. Apa tu? Mana sini? Azim. Pegang. Okey. Bagi nampak ni. Ini kita adjust nak letak bahagian mana. Contoh yang ni sebab basikal ni ada raga, jadi kita letak kat atas ni lah. Kalau tak ada raga boleh letak di bawah macam ni. Kan? Ni ada raga, kita letak kat sini. Tak center pun tak apa lah. Kemudian kita tarik ni. Ni. Dia punya getah tu tarik. Letak tu. Okey. So boleh buka lah. Terbalik. Terbalik nak mudah kita dari sini. Ni atas sebab nak tekan kan. Dia punya button ni. Yang tu di atas. Alright. Cuba tekan. Mereka cuba tekan. Okey. Terang juga. Kenapa panas? Dia panas lah lampu lama-lama kan. Okey, depan tekan lagi. Ni mode pertama. Dia kena pegang lah. Mode kedua ni malap sikit. Satu lagi. Klik. Satu lagi berklik-klik macam SOS. Okey, kakak pasang yang belakang. Tekan, tutup. Nah. Yang bateri tu mana? Okey, kakak akan pasang untuk belakang. Belakang ni sebab dia ada magak ni tinggi ni. Magak ni tinggi sangat lah. Letak je lah kat sini. Mana? Tak apa, pasang dulu. Sekejap kita boleh pulah. Sekejap, dia buka lampu. Betul. Tak buka lampu, tak nampak. Baik. Pasang kok ni tak pasang dari sini. Tak kita pulah lah bu. Okey. Mani. Yang kat bawah ke kat atas? Atas. Gitu. Okey. Saya ingat tak apa. Bagi masuk tu. Malik pegang. Saya Malik pegang ni. Kan saya pegang ni. Akan masuk. Ni jangan tolak gerak. Masuk dah. Okey, pusing. Pusing slow. Sebab dia getah tak apa. Lagi, pusing lagi. Boleh adjust naik atas. Boleh tekan tak? Sampai tak untuk dah tekan? Boleh pula lagi tu. Okey. Ini bahagian belakang. Tak nampak mana? Nampak juga tu. Atas sikit. Lagi atas dia terlindung dengan dia punya seat. Boleh. Nanti adjust lah. Dudukan tu boleh tekan. Kalau nak pergi berkelip, tekan 2 kali. Lain sekali malap. Sekali lagi. Klik-klik. Okey, buka dua-dua, depan belakang. Klik-klik juga. Rasa malap. Okey deh, siap. Jadi dia lampu basikal. Terang pula. Yang ni jadi apa? Yes, siap. Okey, bawah tu
seat dia tinggi rendah sangat. Dia terlindung tapi nampak je malam nampak noh. Alright, itulah dia acara macam mana. Nak pasang lampu basikal. Tegang tu. Oh. Siapa yang berminat? Nak beli lampu sama? Ada lampu di sana. Basikal taillight. Ya. Boleh check out link lah. Okey. Boleh charge pakai USB Type C. Jadi boleh check out link di dalam video di bawah lah. Alright, jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum.